panglima perang, ya, orang yang terkenal lah. Dialah yang apa benda ni berkahwin dengan anak Raja Talut. Raja Talut kata siapa boleh bunuh Jalut ni, maka boleh nikah dengan anak dia. Maka yang dapat bunuh Raja Jalut, Daud. Orang hebat lah boleh bunuh Raja Jalut. Raja Jalut ni atas kepala dia topi besi. Topi besi yang besar. Raja hebat lah. Sekali catah 2-30 orang mati. Nabi Daud belah kepala, putus 2 kepala. Nikah dengan anak Raja Talut. Ni Daud, zaman muda hebat, menjadi ahli perang, mujahidin. Hebat gitu pun bila Tuhan panggil jadi kuning muka. Takut tang. Takut. Kita orang bambo. Nampak? Orang bang pergilah bang kamu musako. Tak ada layang mana Aku baik aku pergi patah tu buruk. Katanya anak. Mak kata baik aku pergi kedai Meding. Tak habis pergi bak Meding. Orang ngajar tak mau mari dengar. Ngaku Islam. Duduk di rumah. Tak mau dengar, tutup tikar. Kata Islam. Tak usah tulis Islam, tulis Batak berekor. Tulis orang Pangang, tulis Dayak Laut dekat IC, dekat MyCard. Dia kena gitu benar. Tak mau dengar orang ngajar. Bayang mati cari orang surah. Minta tolong ayah nampak macam nak mampu kerah. Dia gitu. Dia kena gitu benar. Tak ada rosak dah. Jadi nak meta dah lalu. Lepas tak mau mari. Jadi kuning mukanya Nabi Daud. Maka firman Allah Ta'ala, hai Daud, sungguhkah kata Jibril sudah ia sampaikan kepadamu Zabur atau tiada? Jibril kata dia siapa dah kitab Zabur. Wa ataina Daud Zabur, kami datangkan, kami beri kepada Daud itu kitab Zabur. Kitab Zabur ni dia tak ada halal haram. Dia tak ada hukum hakam, syarat sah nikah dan sebagainya, tak ada. Dia adalah nasihat sahaja. Maka sembah Nabi Allah Daud bahkan memang benar. Gitu. Sungguhnya ya Tuhanku telah sampaikan Jibril Zabur itu kepada hamba-Mu. Maka firman Allah Ta'ala, hai Daud, pergilah engkau naik ke mimbar dan baca olehmu barang yang aku wahyukan kepadamu. Maka Nabi Allah Daud pun naiklah ke mimbar, lalu ia membaca Zabur. Maka ada suaranya terlalu merdu daripada segala manusia. Nabi Daud Tuhan beri suara merdu. Nabi Sulaiman Tuhan beri boleh cakap dan boleh dengar suara haiwan. Anak dengan ayah ni sama hebat. Ayah suara sedap. Suara Nabi yang paling sedap suara Nabi Daud alaihi salam. Disebut di dalam kitab sirah bahawasanya apabila Nabi Daud membaca kitab Taurah ketika masih hidup, maka burung-burung datang beribu-ribu ekor kerana seronok mendengar suara Nabi Daud. Burung mari. Kita nyanyi mana ada burung mari. Cicak ada mari berak atas kepala. Tu baru suara hebat. Maka kedengaranlah suaranya kepada Uraya. Maka ia pun berjalanlah dalam saf segala manusia hingga sampai kepada Nabi Allah Daud. Lalu dipegang akan dia Nabi Daud serta kata, hai Daud, apa Tuhan hamba peroleh insaf dan pengajaran daripada membaca Zabur? Adalah Tuhan titahkan akan kematian hamba-Mu demi didengar Nabi Allah Daud, kata Suraya. Demikian itu maka ia pun diam serta hitamlah muka dengan terlalu sangat duka cita. Dilihat segala isi masyarakat akan hal Nabi Allah Daud demikian, maka sekalian mereka itu pun gemetarlah. Lalu dia bawa oleh Uraya akan Nabi Allah Daud kepada hadratillah Ta'ala bersama-sama segala isi mahsyar. Maka ditutup Allah Ta'ala akan Nabi Daud dengan suatu tirai. Maka sembah Uraya, ya Tuhanku, engkau hukumkan antara ku dan antara Daud. Aku nak selesai hari ini juga, sebelum dia baca kitab Zabur, bahawa sungguhnya adalah disahajanya Daud akan kematianku, maka disuruhkannya aku berperang dengan kafir hingga matilah aku. Dia atau aku perang, kata Suraya.
Nabi Daud atau Suraya ni pergi perang dengan tentera kafir. Maka bila aku mati, maka dikahwinnya akan isteriku. Jadi dia tuduh Nabi Daud ni sengaja suruh dia pergi perang, suruh mati pasal bini dia comel. Bila dia mati, dia ambil janda dia. Dia tuduh lagu tu. Dan ada padanya isteri 99 lain daripada isteriku. Dia kata Nabi Daud padahal masa tu 99 dah ada isteri. Dah masuk dengan isteri aku 100. Firman Allah Ta'ala, hai Daud, benarkah dakwa Uraya akan dikau itu? Maka sembah Nabi Allah Daud, bahkan ya Tuhanku, benar dakwa Uraya itu. Dan ada kali itu Nabi Allah Daud menundukkan kepala kerana malukan Allah Ta'ala, dan menanti ia akan turun murka Allah. Tetapi ada Nabi Allah Daud itu harap ampun yang dijanjikan Allah Ta'ala akan dia dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala akan Uraya, hai Uraya, maukah aku negerahkan dikau sekalian mahligai dalam syurga dengan sekalian sekian anak bidadari dan sekian anak akan syurga, dan aku ampun segala dosamu, balas daripada engkau maafkan hakmu yang ada pada Daud. Demi didengar oleh Uraya akan firman Allah Ta'ala demikian itu, maka ia pun kabul, terimalah hai segala hamba Allah yang mukmin. Lihat olehmu akan adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi amat lemah lembut anugerahnya akan seorang hamba yang diampunnya. Setelah itu maka firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, pergilah engkau ke mimbarmu dan baca olehmu kitab Zabur. Maka Nabi Allah Daud pun pergilah lalu naik ke atas mimbar serta membaca Zabur. Tetekali itu jadi segala kaum Bani Israel itu 2 kaum. Satu kaum berdiri serta dengan segala mukmin, dan satu kaum berdiri serta dengan segala kafir. Jadi cerita Suraya minta balas mula di hari mahsyar ni bukan daripada cerita yang disahkan oleh ulama-ulama, bukan daripada ayat Quran dan bukan daripada hadis yang sahih. Hanyalah cerita daripada kaum Bani Israel. Jadi jangan kita ambil lah berat sangat cerita tadi. Sebab sebahagian daripada cerita yang ada di dalam kitab Tuhfatur Raghibin ini Kasyful Ghaibiyah ini sebahagiannya adalah hadis yang dhaif dan sebahagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan cerita Suraya tadi tuntut Nabi Daud cerita daripada Israiliyat. Israiliyat ni cerita yang benar dan dusta. Orang-orang Bani Israel masuk Islam, mereka ni sepandai bercerita. Tak, kadang-kadang cerita tu betul, kadang-kadang cerita tu tidak betul. Jadi yang betul bolehlah kita terima, yang tidak betul tidak boleh kita terima. Kemudian Nabi Allah Daud naik ke atas mimbar membaca akan kitab Taurat dengan suara yang sangat merdu. Suara Nabi Daud sangat merdu, sehingga kan Nabi satu hari dengar Abu Musa Asy'ari baca Quran. Nabi kata ulang kau sekali lagi ayat yang sama. Dia baca ayat yang sama, Nabi suruh ulang lagi. Dia kata mung telah mendapat seruling keluarga Daud. Suara mu ni seruling keluarga Daud. Maknanya keluarga Nabi Daud ni suara sedap. Tak? Siapa ke Nabi kata gitu? Suara sedap ni macam Nabi Daud suara. Dia gitu. Orang yang paling comel Nabi Yusuf. Suara paling sedap Nabi Daud. Kita akan dapat dengar suara lagu Nabi Daud di padang mahsyar nanti. Di dalam syurga baca seminggu sekali kitab Taurat. Nabi Daud baca kitab Taurat. Jadi sabarlah dengan lagu-lagu dalam dunia ni. Tak? Tak pasal-pasal tu. Siapa tak semayang nyanyi punya pasal. Suara orang lagu mana bukan Nabi Daud nyanyi. Tak? Cik Ngoh Daud. Dikir barak